Hai, kita akan sambung untuk kita punya entry dan juga take profit dan juga stop loss dekat mana. Kali ni ialah kita akan fokus kepada untuk setup B, iaitu candle loss momentum ataupun di bahagian trend start. Okey. So kita lihat di sini adalah tempat kita masuk. Ini adalah trend reversal berlaku di sini. Jadi berlaku reverse candle dan kita tandakan di sini, dan juga tandakan di sini adalah zone-zone untuk kita sell, dan kita mesti take profit di line kedua-dua pink ni di bawah ni untuk case sell lah ya. Dan kalau untuk case buy, ini contoh keluar, jadi kita cari satu candle reverse turun dan ada reverse balik. Dan bila kita ada itu, kita tandakan, dan tempat ni adalah kita untuk entry. Sebagai contoh ialah bila dia turun, kan, bila dia patah balik, candle patah balik ni kita akan tandakan. Dan misalnya kalau dia terkena di sini, kita entry dan kita mesti take profit ataupun exit pada kedua-dua polar. Situ dia macam cermin, dia sebaliknya ataupun di antara dua permukaan, tapi benda yang sama untuk buy dengan sell ataupun sell dengan buy. Jadi untuk setup kedua itu candle loss momentum, kerana bila candle close di dalam, dia dah lost momentum dah hilang momentum dia. Jadi apa yang berlaku ialah, anda boleh lihat di sini ialah dia sudah berlaku beberapa kali seperti ini. Jadi anda cari candle yang sudah close di dalam ni. Kalau dalam case ni ialah selepas berlaku setup ni clear lah kan, iaitu saya setup, maknanya dia dah habis di sini, dah berlaku, dah masuk, dan kemudian dia close di bawah ni dan dia reverse balik. So maknanya ada satu candle close dan kemudiannya dia reverse. Dia nampak dia close dan dia reverse. So di range-range ini adalah range-range yang kita boleh katakan untuk kita tandakan sebagai kita punya entry. Maknanya ada saja reverse di dalam ni adalah kita tandakan terus. Kita tandakan terus candle ni, dan ini adalah entry-entry di atas. Dalam case ni tak ada entry lah yang masuk dan kena di sini kalau dalam case ni. Ataupun kita boleh ambil yang kedua, sebab kadang-kadang orang kata keliru, panjang ni ada tak, dia masih lagi berlaku apa tu, trend start. Yes, dia boleh berlaku ranging sepanjang-panjang mungkin, dan pada sama juga dia boleh berlaku terus dan turun. So ini adalah konsep dia. Jadi case ni dia tak kena. Jadi kalau anda ambil case yang kedua, iaitu di sini, ini sudah berlaku sebagai satu candle trend, ya, signal candle trend yang kita akan belajar nanti selepas ini. Okey, jadi ini maknanya dia tak dapat ni, maknanya kita punya candle loss momentum kita tak dapat untuk berlaku di sini. Kita boleh juga pilih di up dan sini, tapi kita lebih clear kita ambil satu setup di sini. Okey, saya ambil contoh yang lain, misalnya ada, jadi supaya anda jelas dan faham, iaitu okey, kita boleh ambil di sini sebagai contoh ya. Di sini pun sebagai contoh, sudah naik kan, lepas tu nampak dia naik dan ada reverse, kemudian cari candle yang close di dalam sini, ataupun candle yang close di dalam sini. Ini boleh ruang yang paling baik kerana ini paling tinggi dan close, dan bila dia ada reverse di dalam ni, kita tandakan satu line, dan bila line sini nampak tak, bila naik sini, ini adalah entry dia. So ini adalah zone entry. So maknanya dia naik lagi, ni semua adalah zone entry dia. So saya akan tunjukkan untuk kita punya sampel supaya anda dapat jelas lihat ya. So ini adalah zone-zone entry dia. Okey, kalau kita dapat lihat lagi yang untuk contoh-contoh yang lain juga, banyaklah sebenarnya kan. Sebagai contoh, anda kata boleh tak kita contohnya dah berlaku satu first sell di sini kan. Kalau kita nampak jelas ni ialah berlaku sell di sini. Bila berlaku sell di sini, iaitu sudah berlaku candle trend untuk sell, dah menunjukkan di sini, boleh tak kita ambil dan cari yang close di sini? Yes, boleh. Dan maknanya ini berlaku dalam case ni lah kita dah kena stop loss kan. Kita dah kena stop loss. Okey, saya contoh ini contoh dia. So mana yang anda nak klik ialah bila anda contohnya dah berlaku sini, keluar dan reverse, kita tandakan yang reverse kan, ingat kan. So bila dah berlaku sini, bila close saja di luar Bollinger Band ni semula, so kita kena stop loss. Jadi mana take profit yang kita kena buat ialah, bila kita dah tengok, kerana candle loss momentum ni, kita biasanya kita akan lakukan back test, tapi pada sama juga oleh kerana dia bentuk dynamic trading, jadi saya akan tunjukkan kepada anda, iaitu bila close saja di luar Bollinger Band, dia stop loss. Dan kalau dia turun ke bawah, dan cari dia at least kepada lower middle band. Maknanya kalau berlaku di sini, contohnya anda entry di sini, take profit dia lah di lower middle band, ataupun support resistance yang terdekat, maknanya dia turun
di bawah close middle band, cari di hampir kepada hampir kepada middle band, lower band, dan itu adalah stop loss dia. Sorry, take profit dia. So nampak, lihat So di sini anda entry, nampak? Anda entry sini turun, ini adalah entry. Saya tuliskan di sini iaitu entry. So entry berlaku, nampak? Naik kan tadi dia sorry, saya silap tanda. Okay, kita letak di sini kan dia reverse kan, reverse kita tanda. So pop, naik entry. So bila dia turun, cari sekurang-kurangnya adalah TP yang pertama di middle band, TP yang kedua adalah lower lower band. So maknanya ialah kalau candle ini tidak close dan tidak close di bawah, tidak close dan di bawah lower band, maknanya kita mesti terus exit di sini. Kalau dia close di dalam ni, contohnya dia turun dan dia close, dan yang kedua ialah dia open di dalam ni, maknanya inilah dia punya exit dia. Ini adalah take profit yang kedua. So kita boleh take profit, kita boleh kata di atas mana-mana support, ataupun satu lagi ialah di atas mana-mana candle yang turun tadi dan dia close di dalam maknanya dia turun, dia close kat sini. Kerana dalam low band, anda boleh biarkan dulu. Tapi pada sama juga dia bahaya kerana dia tidak terus turun ke bawah. Kalau kita ambil contoh lain, mungkin kita kena ambil contoh lain. Kita ambil contoh Euro USD, let's say. Kita lihat di sini saya akan tutup ni dulu. Saya akan cari yang belakang-belakang sikit supaya kita boleh, ibarat kita buat back test yang lebih kurang Jadi okey, contohnya ialah di sini. So naik, so cari yang candle close di dalam. Ini adalah candle close di dalam, nampak close di dalam. So kita tanda. Di sini. Kan dia mesti berlaku selepas trend reversal. So trend start sini. Jadi kita, ini adalah entry. So TP kita adalah mesti di lower Bollinger Band. Kalau misalnya dia close di luar, ini kita boleh biarkan ataupun open take profit kan. Maknanya selagi dia tidak close di dalam, kerana dia akan meneruskan perjalanan. Dalam kes ni ini news lah, tapi dalam kes real kita tak nampak ini berlaku. So ini adalah kita punya lower band take profit. Andai kata candle close di bawah kedua-dua pink, kedua-dua pink ataupun lower band. Kalau sebagai contoh, sebab kalau dia close ini dia masih berterusan, kalau dia close di luar dia masih berterusan untuk turun. Okey, kalau anda lihat di sini pun nampak dia naik, dia turun, lepas tu dia candle reverse, nampak dia turun TP, lepas tu dia naik, lepas tu dia candle reverse kan, anda tanda di sini. Cari first yang selepas dia exit daripada entry trend reversal ni, dan ini adalah entry dia. Saya nampak take profit lah di lower band. Okey, so harap anda jelas pasal kita punya setup kedua ni, iaitu setup B di mana untuk entry, dan kalau dia misalnya close di luar Bollinger Band dan anda terus cut loss sebagai contoh. Lagi ada tak yang cut loss, kita cari semua ni cantik sebenarnya. Masih lagi tengok dia turun, dia tutup sini, cari candle reverse, lepas tu kita entry. So ini adalah candle yang reverse, sebab tu kita entry di sini, dan dia TP di lower band di sini So misalnya kalau candle ni close di luar ni, anda terus cut loss, itu cut loss dia. Alright, so akan datang sebenarnya kita akan pergi detail lagi untuk trend reversal, trend setup. Semakin saya akan tunjukkan supaya jelas bagaimana sebenarnya kekuatan trend start tu bermula. Itu kita akan pergi ke peringkat intermediate dan advance lagi. Pada sama juga, ini adalah fundamental yang penting untuk anda belajar, untuk anda faham, untuk anda jelas bagaimana kita lakukan trading ni. Alright, so semoga manfaat. Jumpa lagi dalam video seterusnya.